Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri The Imamku episod ke-45, 46, 47, 48 minggu depan. So jom kita tonton. Hebat sangat ke cinta Afifah sampai aku dibuang dari hati dia. Dengar sini, Dr. Penyondol. Jangan kacau lagi suami aku. Aku sanggup mati pertahankan hak aku. Dr. Afifah yang tolong Lily dulu ke? Dan dia juga makan isteri saya. Dah berani pula dia pergi sini. Tak apa, Amir dah tutup hati dia. So, aku akan tetap menang. Abang nak kahwin kan? Mahira izinkan. Mahira sanggup bermadu. Saya beritahu awak, saya memang tak boleh nak bersikap adil. Sebab sayang saya pada dia, bukan awak. Cukuplah hidup Lily ni menderita. Saya tak nak Mahira lalui hidup yang sama. Apa dosa aku pada kau sampai kau sanggup nak hancurkan hidup aku? Awak tak boleh tunjuk hebat awak lah kat sini. Awak dengar ni, awak jangan berani datang sini dah. Saya ni pasal hormat mama dengan papa je. Kalau tak, saya dah campak awak. Macam mana awak campak saya? Sampai bila abang nak hukum Mahira? Sampai awak pergi daripada hidup saya ni. Ya Allah, jika ini kali terakhir suamiku menjadi imamku, kau kuatkan aku berhadapan dengan dugaanmu. Macam tu sekali Mahira apa sampai tahap dia nak memujuk, nak merayu dekat Budin tu sampai dia sanggup jadi madu. Kalaulah Budin nak kahwin dengan Dr. Afifah, tapi saya rasa memang memang Budin tak ada perasaan, bukan tak ada perasaan, macam dia tak boleh nak terbuka dekat Dr. Afifah sebab saya rasa Budin memang tak ke arah tu lah. Walaupun kahwin dengan Humairah tu macam dia ada jugalah sifat seorang suami. Bila dia cuba mempertahankan, dia tak boleh tengok Humairah dengan lelaki lain, dengan Rafiq sebelum ni. Kejantanan dia tercabar jugalah. Tapi kalau penonton kata boleh je Budin kahwin dengan Dr. Afifah, macam Humairah pun sanggup bermadu, tapi Budin tu terang dia tak boleh nak bersikap adil. Dia tak boleh ada bini dua. Seorang Humairah pun dah pening, dah bagi emosi lah. Tapi pada saya sebab dia masa tu dia berbahagi masa nak jaga kakak ipar dia, Lily, iaitu kakak kepada sendiri yang Humairah tak tahu pun asalnya. Yang penting Humairah dah akui kesilapan dia. Jika dia takdirkan bercerai, tak apa, merayu pada suami pun ada haknya. Budin tu taklah penting mana, tapi akui kesilapan kepada Allah, yang itu lebih penting. Allah dah beri petunjuk. Ada saya bacalah penonton dalam pada dia root Budin dengan Dr. Afifah sebelum ni, tiba-tiba ada jugalah jadi lalang. Dia rasa dia nak Budin bagi peluang kepada Humairah. Boleh macam tu pula. Padahal tengok dulu kalau buat undian, poll maksudnya kalau pilih antara Dr. Afifah dengan Humairah, ramai yang root pada, ramai yang nak Budin dengan Dr. Afifah lah. Tapi pada saya statement Budin tu, dia kata dia tak boleh nak bersikap adil. Tapi katalah kalau diceraikan Humairah, boleh tak dia nak kahwin dengan Dr. Afifah tu yang memang nak sangat agak dia. Kita boleh nampak dah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Sekian.